Kita set masa, set tarikh, Suhatan location. Yawi location di tepi jalan antara Takin Haji kawasan tu dulu. So tanah di kawasan tu pada mulanya atas tu memang lembut. Memang pasir gitu. Memang tak jumpa pasir ni sorok. Kata tu dah. Malahnya tekek salah. Ya, Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mak Jack. Okay, di video kali ni aku nak bawa ke anda tengok telaga 15 karat di kawasan Maceh. Di kawasan Maceh ni memang tanah memang kerah. Tanah nyamau ya. Kita akan cerita dari A hingga Z siap lagu ni Lagu ni kira Abele ni dia kita bahas Abele dia kecik kata nama Abele apa. Dia nak raih lagu di kawasan Maceh. Dia kita set masa, set tarikh, Suhatan location. Yawi location di tepi jalan. Follow dia punya kereta, dia naik bing situ. Dia masuk dalam tu lah. Dalam di kawasan dia nak raih lagu lah. Sebab tu dia beli dah karat. Dia karat dia beli dalam 10 karat mula-mula. Lepas tu dia tambah dalam 7 karat. Tu tolak tepi dulu. Kita cerita pasal ni. So habis masuk tu nak gali lah. So untuk sebelum gali tu Abi akan tengok dulu di kawasan tu. Yang pertama sekali pasti ada duduk tempat tinggi. Yang kedua lari pada Takin Haji. Takut-takut lebih kurang dari 50 kaki ataupun 70 kaki lah. Tu selagi Abi royak jangan sterik sama dia. Pengalaman Abi memang akan dia serak dia akan masuk ke lagu takut bang lah. Kayak ikut ke Abela dia pocok dosa tepat. Kata bersetuju nak gali di kawasan tu. Abi pun tengok di kawasan tu dulu. Tengok dulu keadaan lagu mana jarak antara Takin Haji kawasan tu dulu. So Abi pun kecek-kecek dengan Abela tu dia royak. Abi royak kita kena alih kat situ. Jadi Abi enjok lebih kurang dalam berapa kaki di kawasan tu lah. Di kawasan tu juga tapi enjok alah depan aku belakang tu ingat dah. So Abi enjok lebih kurang petang tu gali lebih kurang dalam 3 karat. Dan susun 2 karat lah. Bermasuk susun 2 di atas jadi 5 karat belakang. Jadi untuk sehari tu beres dah. Siap seteri, siap semi dia bahagian tepi karat. Dan Abi pun buat pala lah. Disebabkan karat ni karat bukan Haji Din dah. Kalau Haji Din ni dia mari full set lalu. Kalau Haji Din dia mari full set semi dengan pala karat lah. Jadi mudah kita pergi tu memang tak perlu pala dah. Nak buat pala apa. Kita pergi tu pakai bok siku gali. Jadi Abela dia tak guna karat Haji Din. Dia guna karat di kawasan tu lah. Untuk hari pertama tu lagu tu lah. Masa hari kedua tu gali lah. Gali lebih kurang dalam 3 karat ataupun 2 karat lah kalau tak silap. Kita selepas mari subuh tu rumah kita tu dari Kubang Kriel pergi ke Maceh lah. Lebih kurang dalam berapa sejam kemudian ni gitu lah. Kita tak siap masa sebab kita ngatuk Abi hari apa. Tak tahu nak iso berapa. So dia subuh tu lepas main subuh raca lalu. So gali lebih kurang dari 3 karat. So hari yang berikutnya kita bagi jadual. Abi bagi jadual. Sebabnya kita ada 3 butil lagu masa tu di kawasan Setepo, Kadok, Tilawak. So memang kita akan bagi masa. So gali di kawasan tu kita royak pasal tanah dia. So tanah di kawasan tu pada mulanya atas tu memang lembut. Memang pasir gitu. Memang tak jumpa pasir ni sorok. Kata tu dah. Malahnya tekek salah. Sebab sebelum ni kita untuk rasa dalam hati kita kawasan ni memang kerah tanah. Bukan kawasan tu kerah tanah. Pasalnya sebab kita tengok kawasan tu dia banyak bukit gitu kan. Bukit memang jumpa mana jumpa. Gali lebih kurang dari berapa karat temu ngoti. Sebelum ni tak ada kabin ni tanah kerah ni. Jadi tanah kerah tu macam biasa.
sebelum kita deal tu kita akan bagi harga lalu. Yang pertama, harga tanah biasa dan tanah kerah. Kalau jumpa tanah biasa, bayar harga tanah biasa. Anda kata 3 karat tanah biasa, bayar tanah biasa. Anda kata jumpa tanah kerah dalam 5 karat, bayar harga 5 karat tanah kerah. Dah. So, kali ya. So, untuk ni kategori ni dia pasir kerah. Dia ada pasir kerah padat. Padahal itu dia ada suppose biji batu gitu. Jadi kalau dengan mata siku tu yang nipis tu kita jak tu tak. Dia jadi supaya nak masuk tu lambat. Sebab dia kena gonjeng kaki pula. Jadi habis dua kaki panik pula. Anda bayangkan dengan keberatan habis tu, boleh masuk lah. Tapi masuk pun separuh lah. Jadi kita akak dalam keadaan beli tu lebih kurang separuh keadaan. Separuh ataupun kalau orang banyak tu naik stoko. Pasir tu ya padat stoko deh. Jadi apabila naik atas tak, okey. Apabila naik atas mungkin tak, nampak pun lembut tak. Hakikat sebenarnya bawah memang kerah. Sebab ni dia telah dilembutkan. Anda bayangkan kalau pasir biasa ia akan gelap. Ni pasir awak naik dari keadaan stoko dan kita kena ramah pula untuk berat. So tanah sini memang kerah. Gali dalam 4 kali mari atau 5 kali mari lah. Ni kawasan tu. Dan abel ni ya bagus. Sebab apa bagus? Nasi memang tak talah. Nasi pagi, air, nasi tengah hari memang tak talah. Lepas tu, bawah ni gali, mari hari 3, kawin tak minta piti lagi, deposit dah. Muju je tak abel macam. Tak ada kawin tak tahu piti main mana. Kata terbaik lah. Abel ambil. Kau ni sudah hal lagu ni lah. Jadi kita nak jatuh lah. Tanah sini, tanah kerah. Tanah pasir, dia padat deh. So, dalam keadaan 15 karat tu, lagu 15 karat. Dan pasirnya, pasir kerah dalam 9 karat, tanah kerah. Dan 4 karat tanah biasa termasuk 2 lah atas lah. So, kita cerita sikit pasal masa mula gali tu pertengahan gali tu. Jadi gali tu dalam keadaan enjin hidup semua. Dari start kerja tu, start enjin sampai habis kerja. Memang enjin kena buat air semua. Enjin tu 2 kali masuk. Air banyak, air masuk pun banyak. Jadi karat tu maintain. Kira 3 karat tu bawah sekali tu, air 3 karat tu tak luar. Jadi air tubik setara tu banyak dengan kadar kecepatan air tubik banyak dan masuk pun air banyak juga. Jadi 3 karat air. 3 karat air pun tak luar. Habis anjir lah. Habis full throttle. Karat ni habis nyeleh, ambil pasir. Ambil pasir padat tu. Okey ambil pasir. Dan berjaya gali lebih kurang 15 karat. Dan di karat yang ke sebelah tu ada kerak sikit. Pasalnya dia tohok ke tanah. Karat apabila duduk gini dia tohok sikit. Jadi kita tapung sikit bahagian tu. Mujur tak tubik air aja. Dia kalau dah dalam pun memang akan ada juga kerak juga sikit. Cara berlaku tak kerak. Kadang-kadang kita beringat dah. Tapi tak ada infek ke apa pun. Kalau selain dua lain gitu. Kadang-kadang untuk air cuma kita nak biar air tu jadi super taki. Taki tu biar air tu customer tu dapat air jernih lalu. Dia hening lalu Dia mau pasal super boring boring tak. Boring tak. Dia buat air taki pula. Dia seduh air, dia buat air taki pula tak. Jadi air tu jernih. Jadi lagu ni tak payah guna taki dah. Dia guna sistem tu dah. Dah kita seal bagi karat tu. Dapat air hok hening dah. Hok air hok redup relax dah. Naik ke rumah boleh air bersih dah. Lagu di kawasan tu macam lebih kurang dalam 15 karat dan air mencecah 8 karat lah. Anda kira sendiri lah. Setiap karat tu 1 kaki setengah dan 1 kaki setengah kali lah dengan 8 karat. Apa lah memang 3 karat pun kat bibir ni. Lepas siap lagu tu kita pergi rumah Abel dan Abel nak gali telaga pula. Lagu di rumah dia lah pula. Tu rumah anak dia. So Abel pun tunjuk lah tempat-tempatnya nak gali lah. Jadi Abi suggest kepada Abel untuk lari daripada Takin Haji lebih 70 kaki dan jangan jalur dia lah. Takutnya mari lagi. So Abel dengan Abi duduk bicara ni. Kita tahu lagi lagu ni Abel nak gali ke tak. Jadi dia pergi dengan Abi dengan Zaini Taga dengan Abel Jadi itu sahajalah video untuk ini.
Jadi sesah dah dia lah ke Maceh deh. Kalau abele jadi lagu di kawasan Maceh, kawasan Remaja tu, kita akan buat video tengok abele jamu gapo pula deh. Abele ingat tu abele Zaini Telaga dia tak makan air bandar, dia makan air kapung lah. Air kapung dengan ikan dan daging dah. Kita abele kita makan belaka kecuali nasi kabu dengan kambing . Terima kasih nonton video ni. Jangan lupa like, share, subscribe video ni. So jumpa di video akan datang.